Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Nur Bashira, wartawan studio TV PSS Dewan, kini membawa liputan khas sempena program Kelantan Digital Education Challenges 2026. Program Cadet 2026 merupakan acara julung kali dilaksana dalam memacu transformasi digital dan melahirkan murid fasih digital peringkat negeri Kelantan. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan lagi wartawan lokasi kita iaitu Kayla Raisya untuk liputan selanjutnya. Ini bukan sekadar teknologi. Ini evolusi juga revolusi. Welcome to the future. Future world. Together. Boot up, cahaya menyala, dunia baru terbuka. Kod di hujung jari, semua mimpi jadinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Kayla, kru TV PSS Dewan, kini berada di SSTP Pangkalan Cepu Kota Baru sempena Kelantan Digital Edu Challenges 2026. Terdapat pelbagai booth pameran seperti booth TV PSS Kelantan. Kita boleh merasai pengalaman membaca berita di studio. Selain itu, kita berpeluang menerbangkan drone. Pameran pendidikan digital juga disertai oleh COE PPD iaitu Center of Excellence. Salah satunya daripada PPD Macang yang mempamerkan Gundam Gupla stop motion. Esok sedang memanggil kita. Ayo bangkit demi satu dunia. Apakah projek yang dipamerkan? Okey, untuk hari ini anda semua berada di booth Apple, dan di Apple ni, booth Apple ni kami nak berkongsi tentang macam mana kita nak guna Keynote, Freeform, kita nak guna AR, nak guna AI dalam iPad ni juga untuk kita share dengan semua murid-murid yang hadir di booth Apple ini. Siapakah pengguna sasaran ini? Semua. Apple ni available untuk semua, murid sekolah menengah, murid sekolah rendah, semua boleh guna. Dia mesra pengguna. Dalam rentak yang sama, tiada batas bangsa, tiada beza warna. Internet menyatukan seluruh manusia. Upload masa kini, download masa depan. Segala kemungkinan berada di genggaman. Jangan takut gagal, jangan takut mencuba, kerana inovasi bermula daripada keberanian kita. 0101, future loading, mission on. Code division. Trio Motion SKDB SK Dewan Besar. Johan jatuh kepada kumpulan Cuties Motion SKDB dari SK Dewan Besar. Dimenangi oleh Cyber Trio Legends SKDB SK Dewan Besar. Kelantan Digital Edu Challengers 2026 melabuhkan tirainya hari ini selepas berlangsung dengan jayanya selama 2 hari di SSTP, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Secara keseluruhannya, Cadet 2026 berjaya mencapai objektif dalam memupuk kreativiti, inovasi dan kemahiran digital warga pendidikan. Diharapkan program ini akan terus menjadi pemangkin transformasi pendidikan digital di Kelantan. Saya Farah Abdul Sufia binti Farid Adabi melaporkan diri dari SSTP JPN Kelantan, Pangkalan Cepu. Sekian, terima kasih. Terbaik keseluruhan sekolah rendah jatuh kepada Sekolah Kebangsaan Dewan Besar. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Melangkah dengan gagah.
akan menyerah.